Pada tanggal 5 Julai 1966, lahirlah seorang insan yang kemudiannya mencurahkan bakti kepada dunia pendidikan negara. Beliau ialah Cik Nur Azam bin Nordin, anak kepada pasangan pendidik yang dihormati, iaitu Cikgu Nordin bin Yusof dan Cikgu Cik Rugayah binti Cik Jaafar. Dilahirkan di kampung Kedai Buluh, Kota Baharu, Kelantan, beliau dibesarkan dalam suasana keluarga yang menjunjung tinggi nilai ilmu dan pendidikan, sekaligus membentuk peribadi yang cintakan ilmu serta berjiwa pendidik. Perjalanan pendidikan beliau bermula di Sekolah Kebangsaan Inggeris Redang, Kota Baharu. Kemudian, beliau meneruskan persekolahan menengah di Sekolah Menengah Kedai Buluh dari tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Bagi tingkatan 4 dan 5, beliau melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Kota Baharu sebelum menyambung pengajian tingkatan 6 di Sekolah Menengah Ismail Petra, Kota Baharu. Minat yang mendalam terhadap ilmu membawa beliau ke Universiti Malaya dari tahun 1986 hingga tahun 1989. Selepas itu, beliau memperluas pengalaman akademik ke peringkat antarabangsa dengan mengikuti Diploma Linguistik Berkomputer di Universiti Keio, Tokyo, Jepun. Pada tahun 1990, beliau meneruskan pengajian di Institut Bahasa Lembah Pantai sebagai persediaan untuk menggalas amanah sebagai pendidik. Pada tahun 1991, bermulalah langkah pertama beliau sebagai seorang guru apabila ditempatkan di Sekolah Menengah Agama Al-Falah, Kemaman, Terengganu. Dengan semangat yang tinggi, beliau terus menabur bakti di beberapa buah sekolah, antaranya SMK Sultan Ahmad Kuala Terengganu, SMK Bukit Tunggal dan SMK Datuk Muhammad Said. Selama bertahun-tahun berkhidmat di bumi Terengganu, beliau bukan sahaja mendidik pelajar di dalam bilik darjah, malah turut membimbing mereka menjadi insan yang berdisiplin dan berakhlak mulia. Pada tahun 2020, beliau kembali ke negeri kelahiran apabila ditempatkan di SMK Jias, Pasir Mas, Kelantan. Perjalanan perkhidmatan beliau diteruskan di SMK Kampung Dangar dan Ma'had Muhammadi Pasir Mas. Dan akhirnya, beliau melabuhkan tirai perkhidmatannya sebagai seorang pendidik di Ma'had Muhammadi Rantau Panjang pada tahun 2026. Sepanjang tempoh perkhidmatan, pelbagai pengiktirafan telah diterima hasil dedikasi dan komitmen yang luar biasa. Antaranya ialah penerimaan anugerah perkhidmatan cemerlang APC. Beliau juga dikenali sebagai tokoh yang aktif dalam bidang kepimpinan dan keselamatan pelajar melalui Kadet Polis. Antara pencapaian dan jawatan yang pernah disandang ialah Pegawai Kanan Kadet Polis Terbaik Negeri Terengganu, Pegawai Teknikal Kadet Polis Negeri Terengganu, Penyaras Kadet Polis Kuala Terengganu dan Pegawai Persenjataan Kadet Polis. Di samping dunia pendidikan, beliau turut menyelah dalam bidang penulisan dan kewartawanan. Beliau pernah berkhidmat sebagai penulis Kerajaan Negeri Terengganu, ahli jawatan kuasa Persatuan Penulis Kelantan dan Terengganu, wartawan bagi News Straits Times, Berita Harian, Harian Metro dan TV3. Bakat beliau juga terselah sebagai pemuisi dan pentas seni RTM serta pengurus syarikat yang menjalankan program motivasi dan team building. Sesungguhnya, sumbangan beliau merentasi pelbagai bidang, menjadikan beliau seorang pendidik yang serba boleh dan berwawasan. Persaraan bukanlah penamat sebuah perjuangan, tetapi permulaan kepada lembaran kehidupan yang baharu.
Selepas menamatkan perkhidmatan dalam dunia pendidikan, beliau bercadang untuk terus aktif menyumbang kepada masyarakat melalui pengurusan syarikat landscape dan team building. Beliau juga merancang untuk meneroka bidang profesional dengan membuka firma guaman sebagai kesinambungan kepada semangat berkhidmat dan menyumbang kepada masyarakat. Hari ini, kita meraihkan seorang insan yang telah mengabdikan sebahagian besar kehidupannya demi pendidikan anak bangsa. Terima kasih atas segala ilmu yang dicurahkan. Terima kasih atas segala bimbingan yang diberikan. Terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan yang tidak ternilai. Semoga setiap langkah yang telah diaturkan menjadi amal jariah yang berpanjangan, dan semoga kehidupan selepas persaraan dipenuhi dengan kebahagiaan, kesihatan, keberkatan serta kejayaan yang berterusan. Selamat bersara Cikgu Cik Nur Azam bin Nordin. Jasamu dikenang, baktimu disanjung, budimu tetap terpahat di hati sepanjang zaman.